Ada soalan yang pelik yang sampai aku ingat sampai sekarang? Tanya aku pasal hantu. Aku boleh nampak Mat Luffy ni, kita cerita belum jumpa lah. Kelakar saya dia ni idola tu, childhood aku tu. Soalan dia short and sharp. Hang sekarang buat apa? Contoh waktu tu diving. Sampai bila hang nak buat diving? Hang tahu tak, kalau hang buat ni dia orang yang bijak lah. Dan spesies yang rare lah. Dia spesies rare, dia different breed. Ada soalan yang pelik yang sampai aku ingat sampai sekarang? Tanya aku pasal hantu. Apa soalan? Aku boleh nampak bilik dia yang duduk seorang tu kan, macam store tu. Hang ada nampak perempuan tak? Tak dah, dalam ni ada. Dia terus Tak ada, betul. Ya ke? Hang cakap boleh nampak. Biasa ada perempuan dalam ni, ada budak. Betul macam tak ada. Betul ya? Hang kata tak ada, tak apa. Tapi Jombe kata ada. Jombe lah nampak. Okay, aku belum lagi. Paling seram hang pernah nampak apa? Hantu lah Mat. Hantu ni, jin ni dia berwajah macam-macam. Dan yang paling ketaranya, jin ni dia tak seindah semana yang kita nampak dalam filem lah. Dia lagi buruk daripada tu. Aku macam jin lah buat jadi. Macam tu lah macam. Hang kalau main game petang ke malam? Main game malam Ahmad. Petang keluar main bola. Contoh, hang lahir bulan apa? Januari. Berapa? 10 Januari. Hang kalau ada kereta EV ke kereta petrol hang minat? Dia hang biasa tulis pen merah pen biru. Aduh, pen biru sudah. pen hitam Dia soalan macam tu kan. Faham?